Assalamualaikum tuan-tuan, selamat petang. Rashdan dari Ride Motoring di sini tuan-tuan. Hari ni saya ada masuk sebuah kereta yang sangat-sangat cantik tuan-tuan. Yang ini kategori MPV tapi saiz dia tak terlalu besar tuan-tuan. Okey, yang ini adalah Toyota Wish 1.8cc tahun 2005, register 2011. Tuan-tuan, yang ni import baru tuan-tuan, bukan import baru terpakai tuan-tuan. Kereta ni satu owner pakai sahaja, masih lagi menggunakan geran besar tuan-tuan. Dia punya pas owner still tak update geran baru yang kecil. Okey, tuan-tuan boleh tengok body paint dia datang dengan warna putih. Yang ini lampu kuning sikit, saya tak polish lagi, saya tak cuci lagi. Baru sahaja landing kereta ni daripada trailer tuan-tuan. Tayar pun dah pakai Continental. Yang ini dalaman dia full warna hitam tuan-tuan. Kereta memang cantik, gearbox, engine, aircon memang sangat-sangat mantap lagi tuan-tuan. Okey, fabric seat pun cantik, tak ada koyak-koyak, tak ada pecah-pecah. Yang ini dah siap datang dengan Android player, ada reverse camera. Mileage pula baru 199,000 sahaja tuan-tuan. Mileage dia masih lagi reasonable lah tuan-tuan nak pakai. Okey, kereta ni pula saya nak jual bawah 20,000 sahaja tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tengok sampai habis. Saya akan bagi harga yang sangat-sangat baik untuk tuan-tuan. Okey, ni seat bahagian belakang. Ada sedikit kotoran tu tuan-tuan, jangan risau. Nanti saya akan buat detailing. Saya akan cuci bagi betul-betul. Baru saya bagi dekat tuan-tuan. Tak ada masalah. Okey, Toyota Wish ni tuan-tuan, dia punya bonnet belakang pun sangat-sangat luas. Okey. Tuan-tuan boleh tengok ni sebab saya dah turunkan seat dia. So memang sangat-sangat luas lah ruangan belakang dia. Kalau tuan-tuan nak bawa orang, boleh naikkan balik seat. Ada 2 seat lagi dekat belakang tu. Okey, Toyota Wish ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 18,800 sahaja. Harga ni dah termasuk dengan proses tukar nama dan juga Puspakom. Siap boleh nego lagi tipis-tipis tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan berminat dengan Toyota Wish ni, boleh kontak saya. Ada nombor dekat atas saya letak. Lokasi tempat saya berada, tuan-tuan boleh Waze Ride Motoring Selayang. Kita berada di dalam Mikio Hotel tuan-tuan. Dia punya landmark tu Emerald Avenue, betul-betul sebelah Hospital Selayang. Kalau tuan-tuan minat nak datang tengok kereta, nak check kereta, boleh kontak saya. Assalamualaikum.